lah. Aduan PKR tu betul-betul scammer tau. Paling untung tau. Satu aduan, kau pergi chat buat satu aduan kepada PKR, kau kena bayar 100. Aduan paling mahal dalam dunia adalah aduan pemilihan PKR. Tak ada. Saya rasa tak ada aduan paling mahal. Ada lagi ke aduan, kita buat aduan, kita kena bayar dalam dunia ni. Lawak tau. Dalam dunia ni, yang buat aduan adalah PKR saja yang bayar dia paling mahal. Mana-mana aduan yang setahunnya saya free. Korang pergi cari lah. Lawak, paling lawak dalam dunia. Nak buat aduan kerana salah berlaku dalam parti, kena bayar 100. Lepas tu tak balas apa-apa, duit tu hilang macam tu je 100. Tak namanya scammer tu.